Selamat datang ke Carnival Teknologi dan Skill Sharks 2026 peringkat Negeri Faham. Pada video kali ini, kami akan memberitahukan anda pelbagai aktiviti yang menarik. Di sinilah ilmu bertemu kreativiti. Di sinilah ide kecil boleh menjadi inovasi besar. Bukan sekadar pameran ilmu, Carnival ini juga dapat menjadi wadah kepada para pelajar sambil menambah ilmu pengetahuan yang akan menjadi bekalan pada masa akan datang. Sebelum itu, saya Syashari Sumaira dan saya Nia Arif. Kami wartawan anda pada hari ini Dan anda sedang menonton Sharks TV. Pada kesempatan ini, kita berpeluang bersama-sama dengan Ayahanda Pengetua Sharks iaitu Tuan Haji Juraibil Osman. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, soalannya, apakah maklumat utama penganjuran Carnival Teknologi dan Digital di sekolah ini? Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara matlamat utama kita, objektif penganjuran Carnival ini ialah kita nak menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana satu daripada teras pendidikan kita, ciri-ciri pendidikan ialah pada era ini ialah pendidikan digital. Jadi pendidikan digital ini bukan sahaja kita nak memahirkan, memberi ilmu kepada murid-murid, tapi juga dia berketerampilan, mahir menggunakan program digital, terutamanya dalam era sekarang ke arah AI dan sebagainya. Matlamat utama kita ialah yang pertama, supaya murid-murid Sharks ini dapat menggunakan kepakaran mereka dalam digital untuk meneruskan pembelajaran ataupun kehidupan dalam zaman sekarang lah, AI dan sebagainya.
Yang kedua, tumpuan kita kepada pemerkasaan. Kita dah ada STEM kita, iaitu pemerkasaan kita memperkayakan program-program STEM di peringkat sekolah. Di mana kita setakat ini alhamdulillah telah berjaya melepasi sasaran PPD jabatan di mana menetapkan 60-40 subjek-subjek STEM ini dikuasai oleh murid-murid di sekolah. Kita dah melebihi 60%. Kita dalam rekongan 75 hingga 80% lah. Kita insyaAllah kita akan dapat pada tahun ini 80% ataupun lebih murid-murid kita akan terlibat dengan mata pelajaran STEM ataupun sains 60-40. Itu matlamat kita lah, memperkasa dan memperkayakan kemahiran-kemahiran STEM. Dalam masa yang sama, kita memupuk, menilai dan juga membudayakan pendidikan digital dan murid-murid kita dengan sendirinya akan mahir teknologi untuk kehidupan masa akan datang. Terima kasih. Seterusnya, apakah harapan Tuan Pengetua terhadap para pelajar melalui penyertaan mereka dalam karnival ini? Okey, harapan penyertaan pelajar ni ada banyak lah. Tapi di antaranya ialah kita nak memupukkan keterampilan murid-murid syak maksudnya. Dalam masa sama kita ada juga menjemput sekolah-sekolah lain seluruh negeri Pahang untuk sama-sama dengan kita. Harapan kita supaya murid kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sekolah-sekolah hebat yang lain. Ya, dia dapat menguasai teknologi, dapat menguasai ataupun mahir ataupun fasih penggunaan digital dan dapat mengembangkan bakat dan juga kepintaran yang ada pada murid-murid di SHAP ini. Saya percaya murid SHAP ini bukan seorang lah, terdiri daripada murid-murid yang pintar, tapi dalam masa yang sama bila ada program seperti ini, mereka bukan sahaja pintar tetapi berkemahiran menggunakan teknologi semasa ataupun yang akan datang dengan cemerlang ataupun mahir ataupun fasih dan sebagainya. Itu harapan kita. Terima kasih Tuan Pengetua kerana sudi bersama-sama dengan kami. Seterusnya, kita bersama dengan Puan Hajah Nurdalani binti Muhammad Yasin selaku Guru Penolong Kanan Kurikulum. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah Cikgu. Sejauh mana program ini dapat meningkatkan minat pelajar terhadap bidang teknologi dan inovasi? Pertamanya, Cikgu merakamkan ucapan terima kasih kerana Syak TV sudi memberikan ruang untuk Cikgu memberikan pandangan serba sedikit tentang program Karnival pada hari ini. Alhamdulillah, sebenarnya program sebegini sebenarnya memang dapat menyuntik minat pelajar dalam aliran STEM ini kepada teknologi dan inovasi ini. Kerana jelaslah kelihatan apabila sekolah kita menjadi pilihan. Sebenarnya antara sebabnya kerana kita mempunyai program-program robotik, drone, F1 dan sebagainya yang jelas menunjukkan kepada keperluan kemahiran teknologi dan inovasi lah. Jadi itu antara punca juga kenapa Syak ini menjadi sekolah pilihan. Dan program sebegini sebenarnya menjadi asas kepada pelajar-pelajar untuk terus mendalami kemahiran teknologi ini. Contohnya pada hari ini kita ada membuka 3 bengkel pembangunan 3 bengkel pembangunan untuk pelajar-pelajar. Pertamanya bengkel robotik, bengkel drone dan juga printer 3D yang membawa kepada penyertaan yang begitu tinggi sebenarnya untuk menyertainya. Tetapi kita terpaksalah atas kapasiti yang mampu dilaksanakan dengan jaya, dengan baik supaya lancar, maka penyertaan itu kita hadkan. Dan ini menunjukkan permintaan untuk menyertai yang tinggi ini menunjukkan sebenarnya sekolah melalui Karnival ini sekolah berjaya untuk menyuntik minat ataupun menarik pelajar untuk lebih berminat dalam aliran STEM ini.
Baiklah cikgu, soalan seterusnya, bagaimanakah pihak sekolah menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti berasaskan teknologi dan digital? Okey. Bagaimana cara pihak sekolah ataupun bagaimana pihak sekolah untuk menarik minat kepada aktiviti sebegini ialah melalui kelab-kelab persatuan yang kita ada, yang menjurus secara langsungnya ialah kelab robotik, kelab F1, kelab STEM, selain daripada kelab-kelab seperti reka cipta dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah langkah pertama. Langkah pertama dan apabila mereka lebih terbuka untuk menyertai pertandingan-pertandingan ini ke peringkat daerah, negeri dan kebangsaan seterusnya antarabangsa, sebenarnya ini adalah cara kita membuka ruang kepada pelajar-pelajar untuk mengembangkan minat dan potensi mereka. Baiklah, terima kasih cikgu. Hari ini kita bersama dengan saudara Hadif, salah seorang presenter program Outreach Sains Teras. Baiklah saudara, bolehkah saudara terangkan tentang aktiviti yang akan kita jalankan pada hari ini? First, kita orang akan tanya diorang pasal magnet, and then kita orang akan suruh diorang untuk buat magnet sementara untuk test sama ada menjadi atau tidak paku tu melekat kepada klip kertas itu. Yang kedua, kita orang akan buat soalan untuk berkaitan organ manusia. Organ manusia tu kita orang akan suruh diorang untuk padankan yang mana di mana letaknya organ yang sepatutnya, dan yang terakhir kita orang akan beritahu diorang untuk melihat sel-sel tumbuhan dan haiwan, dan diorang boleh tahu dan bezakan sama ada sel tumbuhan dan sel haiwan, dan diorang akan tahu bentuk sel dia. Okey, baiklah. Terima kasih saudara. Hari ini kita bersama dengan saudari Nurin, salah seorang presenter program Outreach Biology. Saudari, apakah tujuan Outreach Biology ini dijalankan dan boleh saudari terangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini? Jadi, objektif pameran ini dijalankan adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelajar dalam subjek biologi dan juga untuk menarik minat pelajar untuk berminat dengan subjek biologi. Jadi antara aktiviti yang kita jalankan adalah dengan menunjukkan pameran tentang pembentukan manusia. Selain itu, kita juga terdapat pembentukan rangka manusia dan kita ada satu pameran aktiviti yang menarik untuk kita tunjukkan. Jadi salah satu aktiviti yang menarik yang kita jalankan ialah aktiviti pengangkutan air oleh xylem, iaitu kita boleh nampak daripada bunga sampel yang berwarna putih dia menjadi warna-warna seperti warna yang kita gunakan, iaitu biru, merah jambu dan juga hijau. Jadi di sini terbuktilah xylem terlibat dalam pengangkutan air. Baiklah, terima kasih saudari. Alhamdulillah, kemeriahan Syaks pada hari ini menjadi semakin tersulap dengan penyertaan daripada sekolah-sekolah luar. Mudah-mudahan mereka pulang dengan ilmu dan pengalaman yang mampu membentuk masa hadapan yang lebih cemerlang. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini, terutamanya guru, pelajar dan para pelajar dari sekolah lain yang turut hadir pada hari ini. Semoga kita bersua di lain masa. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani, mengungguli prestasi. Festival informasi memacu generasi. Syaks hebat, Syaks hebat. Adios.